Ini susu fresh yang saya dapat daripada peternak tempatan. Kedua jenis renek ini adalah diperbuat daripada metode pembunuhan. Setelah kita masukkan renek, kita akan diamkan susu ni seketika agar susu ni dapat membeku, membentuk curd. Air ni dipanggil sebagai whey. Fungsi kacau ni adalah untuk membantu mempercepatkan whey ni keluar daripada curd. Ini adalah curd yang saya telah set hampir 5 jam. Curd ni kalau dah betul-betul ready, kita boleh stretching. Dia akan jadi macam isi ayam ni lah, macam isi ayam yang direbus. Masukkan air melepasi curd lah. Packing untuk dibeku, untuk saya kontrol lah. Nak order cheese boleh contact saya.